bawa kunci dia kena nampak lagi. Okey.
Musyawarah Peluncuran dan seterusnya menyempurnakan gimmick peluncuran Sekolah Angkat Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dari Fadhil Sidik Menteri Pendidikan dan Sidang Azri Al-Hajj KSN dan KPPI juga Al-Hajj KPMKN Al-Hajj. Saya dulu kalau naik kapal dia haji, kalau naik berterbang pesawat dia Al-Hajj. Itu cerita dulu gua. Baik, dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya hari ini seperti juga Fadlina sebutkan tadi agak luar biasa bangga kerana intipati dan makna madani, negara madani itu cuba kita isi melalui program kita. Bila kita lontarkan idea ini, mulanya jadi mewakili ya semua ya. Baik. Tetapi kita rasa bagaimana kalau kita nak perkenalkan satu program kampung angkat sekolah program sekolah angkat madani dengan parameters dan struktur yang lebih tersusun dan kerjasama langsung dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya terima kasih kepada Fadlina, KSU, KPP, dan seluruh jentera Kementerian Pendidikan, terutama guru-guru yang sambut dengan sangat positif. Guru tidak mau pergi pandang anak, kami dah tahu, kami dah boleh kendalikan, jangan ganggu, tidak ada sikap. Dia bersedia lapang dada menerima input baru. Jadi itulah rancangannya daripada mulanya kita rancangan awal saya dengan KSN, KSP, kita kata kalau boleh kita luncurkan program dengan 300 baik, boleh kita kata 500, dan sekarang sambutan syarikat-syarikat kerajaan dan sektor swasta Malaysia ini luar biasa. Kita boleh cecah 1,000 sekolah angkat madani. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Mohon Yang Berhormat kekal berada di pentas ketika dijemput Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara untuk bersama mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk meluncurkan Sekolah Angkat Malaysia Madani. Dipersilakan Yang Berhormat untuk melengkapkan gimmick peluncuran dengan meletakkan tapak tangan di atas globe dengan kiraan 3, 2, 1.